Kuil Philae didedikasikan kepada Isis, Dewi Penting Mesir Purba. Tetapi kisah kuil ini menjadi luar biasa kerana air. Selepas pembinaan empangan Aswan, kawasan asal kuil ini mula ditenggelami air. Banjir mengancam untuk menenggelamkan keseluruhan kompleks. Kemudian, kuil ini dipindahkan batu demi batu, setiap blok ditanda, dibongkar, kemudian dipasang semula di Pulau Agilkia. Projek itu mengambil masa beberapa tahun. Bayangkan sebuah kompleks kuil purba dibongkar seperti puzzle, kemudian dibina semula di pulau yang lain. Dan yang lebih menakjubkan, ukiran serta struktur utamanya berjaya diselamatkan. Jika anda suka fakta sejarah macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta sejarah dan misteri dunia.